Assalamualaikum. Yang mana ada bajet 20,000 nak pakai Proton Persona tahun 2016, boleh ambil yang ni ya. Yang ni kereta baru masuk, condition memang cantik sangat dah. Okey, satu owner saja, cat kereta original dari kilang Proton. So abang boleh tengok cat kereta ni masih cantik, masih tip top, body tak ada kemek. Okey, so tayar pun 4 biji tayar, kita bagi tayar baru, tayar Continental. So lampu depan, kiri, kanan semua cun lagi, tak ada pecah, tak ada crack. Harga ni bang, kami nak jual RM20,000 saja. Harga cukup murah bang. Warna ni bang, abang nak cari dekat Yuskah memang susah nak dapat. Warna ni warna brown pearl. So warna ni memang cantik. So kereta abang beli tak ada kos, bukan kereta problem, kereta memang tip top. Okey. So dashboard pun masih cantik. Seat dia pun masih okey lagi, cun lagi. Okey, tak ada koyak semua, masih bersih. So abang boleh beli plastik pun tak koyak Bukan beli kereta baru koyak plastik, kereta second hand abang beli pun boleh koyak plastik. Kapet semua original, door trim semua cantik bang. Okey bang, harga ni RM20,000 sahaja. Dekat tempat lain abang tak dapat bang. Sebab apa? Saya jual barang ni RM20,000, tapi barang saya ni cat cantik bang. Aircon sejuk, enjin gearbox tak ada masalah. Kalau abang tak minat Proton, kita ada Myvi bang. Myvi tu kita nak jual RM20,000. So abang boleh pilih nak Myvi ataupun Persona. Cuba komen sikit bang, yang mana lagi berbaloi? Persona ni tahun 2016, Myvi tu tahun 2011. Okey, Myvi 1.3, Persona 1.6. Yang mana lagi berbaloi? Abang cuba komen. Yang mana lagi senang jaga. Okey, Assalamualaikum.